Sebelum tu saya memang tak boleh percaya bahawa syarikat yang besar boleh tutup tau. I tak nak percaya. Dia macam ni tau. I tak nak percaya, I tak nak ambil pot pun. I thought the management tersalah cakap tau. And then what happened was, apabila syarikat saya beri surat kepada kita, I masih teringat tau, semasa saya dipanggil dalam bilik. Actually, semasa saya cerita ni, tangan saya pun menggigil tau. Jujur saya cakap. Semasa saya dipanggil di dalam bilik, saya masih ingat. Walaupun dia macam tengah hari, macam pukul 10, pukul 11 pagi kan. Tetapi tak tahu kenapa bilik tersebut sangat sejuk. So, adakah saya berpeluh sejuk ke? Adakah saya seram ke? I pun tak tahu that feeling tau. Tapi semasa saya dapat surat BSS, so I buka surat tu, dan pada masa itu, it really sank into me lah. Dan that was one of the reasons lah saya buat channel ini, untuk mengajar everyone tentang bagaimana untuk menguruskan duit dan keadaan ekonomi sebenarnya sekarang inilah. Antara solusi yang kita boleh ambil adalah untuk jaga diri kita sendiri, dan antara caranya adalah untuk mengadakan atau untuk mewujudkan dana kecemasan. Dan jika kamu tertanya-tanya bagaimana nak start, saya telah tulis buku di mana saya menunjuk the step by step bagaimana untuk start menabung dan melabur dari kosong. Dan untuk mendapatkan buku ini, sila klik di beg kuning kat bawah.